Tu dia, macam wanita. You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Fort Minor. Assalamualaikum dan selamat datang ke Abang Gemoy Channel. Okay, so hari ni aku ada ramai fighter hari ni Macam biasa Faris, say hi sikit. Say hi sikit kat kamera. Faris, say hi sikit. Tu Faris, caster haruan. Okay, dah pergi cuba baling dulu. Ketatkan dia punya drag dia tu. Sini, ketatkan dia punya ni. Okay dah, pergi baling. Okay, ni Faris. Dan ni anak buah saya semua ni semua anak buah saya. Okey, perkenalkan nama. Nama Fina. Fina. Say hi dulu. Fina. Yang belakang tu nama Fira. Say hi sikit. Okey, dan ni nombor 3. Akak dia nombor 3. Tasha. Tasha, say hi sikit. Muka tak nampak. Muka. Dia malu guys. Okey, dia malu. Okey, bersama saya Abang Gemoy. Hari ni saya nak cuba main dekat JT pula. Sebab selalunya saya selalu main casting haruan. So hari ni aku nak cuba guys, senjata haruan ni aku nak cuba main dekat laut. Tengok macam mana. So aku berada sekarang dekat kawasan JT Endau. Okay guys, kita tengok hari ni ada mana-mana ataupun tidak. Okay, lanjut. Okay guys, tadi mak saudara aku, iaitu mak dia orang ni, ada minta siakap 3 ekor amboi kemain. Aku cakap dia nak siakap Okay, so guys, hari ni aku punya umpan udang kopek guys. Udang kopek punya umpan. So barang semua dah lengkap. Semuanya aku pasang 2 mata pada rod aku semua 4 batang. Hari ni aku turun rod. Aku cuba main dekat JT ni, tengok macam mana, ada mana manis ke tidak. Okey, lanjut. Okey guys, kita tengok si Faris membuat balingan yang pertama. Okey, dekat bawah ni sangkut, tengok sikit. Okey. Okey, sana. Tegak sana. Okey, baling. Dekatnya baling. Tengok, dia rasa makan lagi, gulung dia punya tu lagi. Takkan dia punya tu. Okey. Okey guys, dia orang semua dah pasang. Betul tak? Kena masuk. Allahu Akbar. Kena masukkan dia punya ni lagi. Macam ni. Macam tu. Pandai baling tak? Pandai. Okay, so saya nak kena study dia orang ni guys. Sebab dia orang ni jarang mancing. Okay, sikit. Okay, ke sini. Okay, macam ni kan. Okay, tegakkan posisi jari macam ni. Tarik macam ni tarik macam ni, letak jari, pegang. Okey, lepas tu dia punya ni besi ni tolak. Okey, lepas tu nanti baling macam ni Okey. Boleh? Cuba Maklumlah guys, diorang ni newbie lagi. Cuma yang tahu mancing kolam akak dia, iaitu Tasha. Katanya main kolam. Allahualam, saya tak pasti. Kita tengok sekejap lagi. Okey, boleh? Cuba buat macam tadi. Tegakkan dia punya ni. Okey, tegakkan. Kan? Macam ni. Okey, dah tegak. Okey, lepas tu tarik ni. Tarik tali. Ni pegang betul-betul. Bukan satu jari je. Satu jari macam ni. Macam ni. Macam tu. Okey, tarik ni. Okey. Ni atas sikit lagi. Macam tu. Pegang kuat-kuat Boleh tak? Baling. Okey, lepas tu lempar ke sana. Nanti dulu tengok kawasan belakang dulu. Nak lempar dia. Okey, nak rejam dia jarak macam ni bawah sikit.
Jadi jangan terlepas pula. Baling ke sana. Arah dia ke mana? Sana. Okey, depan lagi sikit. Okey, depan lagi sikit. Okey. Lepas tu nanti kalau dah baling, tangan ni lepas, tarik. Nanti lepas. Jari ni nanti dia macam ni. Okey, nanti kalau dah lepas, bila dah baling tu, lepas tu jari ni lepas je macam ni. Lepas je. Biar tali tu meleret ke depan. Okey. Dah pegang. Okey, cuba. Bismillah dulu. Tu okey. Boleh lah guys. Cuk Nobi okey. Lepaskan tali dulu. Lepas tu duduk kat belakang. Lepas ni, jari lepas. Okey, lepas tali duduk belakang. Bundur panas ni. Bundur. Ambil kursi tak kat situ. Bundur lagi, bundur. Oh. Tapi dia tapi air beraruh. Air beraruh. Tak sangkut. Okey, ambil kursi nanti duduk kat situ. Kalau ada rasa ikan ditarik. Ni umpan dah pasang. Siapa? Tasha. Betul tak macam ni? Okey, boleh lah guys. Dia main lipat-lipat macam ni. Boleh lah. Okey, kita tengok fighter kolam. Okey, iaitu Tasha. Okey, bagi ni sikit. Mari tengok orang belakang dulu nak baling. Okey, baling ni sana. Okey, baling. Sebab arus air ke sana. Okey, Tasha pula. Okey, Tasha tahu kan? Okey. Ni dah ketat. Okey, Tasha pula fighter kolam. Kat kolam tu mancing apa? Patin. Mancing patin. Dapat. Kecil-kecil. Okey, tu jangan tinggi sangat. Dia kalau boleh bawah sikit. Macam ni. Okey, macam ni kan. Okey tu. Okey macam ni. Macam ni kan. Macam ni, lepas tu nanti ayun je. Swing je dia punya ni. Dia punya ni tahan, tangan kanan ni swing. Macam tu. Macam ni Okey. Okey dah. Pastikan tangan macam ni okey. Right. Ni boleh. Okey, tahan ujung. Tak kena orang tu. Umpan dia. Okey, pasang balik umpan. Okey, boleh. Bismillah. Okey, boleh macam tu. Okey, tunggu je. Kalau panas, duduk kat kursi kat belakang. Tu biar dia batu tu turun dulu. Paris ada Paris? Kenapa enggak gulung? Tunggulah dia makan dulu. Dia tak makan lagi kan? Tunggulah tu. Sekejap nak tengok kat sana ada ni tak? Ada bot tak? Sana ada bot susah sikit. Tapi panas sikit je Syah Kena tu nanti. Ada rasa, kalau ada rasa dia makan tu, ada lah tu. Ada rasa? Ada. Ini apa? Ni arus tu. Arus tu arus. Kalau dia makan dia macam dia Bergetar. dia bergetar macam tu. Boleh pasang umpan. Boleh ingat baling tadi jaga. Nak baling tengok orang, takut nanti tersangkut hidung ke apa ke. Okey, gulung. Strike guys. Nak buat aku dah strike dah. Rasanya strike kot. Rasa dah market ni. Okey, so slow. Pergi depan. Kayu. Duk. Tadi ada macam-macam. Tak ada, tu batu tu. Sini. Tadi ada. Kalau rasa macam dia makan tu, biar dia makan dulu. Dia taruh udang lagi tu. Udang kat atas tu. Tambah udang yang. Nah. Ni tambah udang lagi. Ada Syah rasa? Tak ada? Ada? Tak ada lagi? Tak ada, belum ada lagi tu. Mana lagi tu? Tu baling kat situ pun boleh depan tu. Kalau ada depan tu, ada lah. Okay guys, so aku nak rejam aku punya road pula. Okay, so ni untuk aku main R1 guys. Bukan main JT JT aku tak sure lah boleh ke tidak pakai mendalah ni, SP ni. Okay. Boleh? Boleh. Kalau tu ketatkan dia punya spool kat depan tu. Ya. Okey.
Sekarang kita pakai batu kecil sikit. Ini batu ni terlalu besar ni. Besar sangat. Boleh tak korang? Boleh Aku punya batu ladung pun, dia punya besi pun dah berkarat guys. Okay, kita main set UL. Kita main dekat JT set UL. Tengok macam mana, boleh tak boleh. Boleh? Tarik tu boleh? Boleh Tasha? Tasha ni dia kata dia pernah main kolam patin, tapi dekat Negeri Sembilan lah, dekat rantau katanya. Kita tengok fighter kolam macam mana. Okay guys, menggunakan rod UL, setting rod UL, batu ladung saiz kecil dan reel drum. Okay guys, kita tengok macam mana. Bismillah. Okay, jaga. Okay, jaga orang. Belah sana sikit Paris. Sana. Ya begitu. Okay, saya pula guys nak buat lontaran. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, bunyi tetap bunyi guys. Habis teruk tali aku guys. Biasa. Habis guys. Okay, kita tengok macam mana. Ada ke tidak. Kalau biar dia makan. Biar dia makan dulu. Makan sikit-sikit. Cuma makan. Panasnya. Panas. Oi. Arus kuat lah. Apa? Sangkut ke? Sangkut Paris. Sangkut, hati-hati Paris. Boleh. Boleh. Gulung cepat-cepat. Gulung lari laju. Lepas sangkut tu gulung lari laju. Gulung. Dapat ikan ke? Memang ada ikan, cuma tak tahu ikan apa. Syah, kalau panas duduk kat sini Syah. Okey. Okey. Selesai sudah. Okey. Sampan. Bahayalah baling kat situ, takut sangkut lah. Habis umpan Syah. Okey, jaga Paris. Jaga. Okey, jaga. Okey. Aku kuat ni. Okey, beling. Bukan Paris, salah tu. Bukan salah. Dia kena naikkan dulu. Dia kena naikkan dulu. Dia straight macam ni, nampak? Dia rata macam ni. Macam tu. Baru buka. Ya betul. Ada ikan ni guys. Ada ikan ketuk ni guys. Ikan. Dia rasa macam ada ikan.
duri. Duri pun duri lah, janji fish on. Ada ni. Buat nyarus. Tali sampai dah kat bawah tu. Berat semacam ni. Sangkut lagi ni. Berat semacam guys. Aduh, sangkut lagi lah guys. Nasib baik lepas. Nasib baik lepas. Katakan satu kena umpan, satu kena cukai. Panas Syah. Adik nak mancing ke? Ni siapa? Fira nak mancing ke? Tak nak? Nak duduk je. Oh. Okey baling. Okey, jaga kepala orang. Okey. Belum ada hasil lagi guys. Oh, zing tetap zing guys. Zing tetap zing. Faris macam mana? Faris? Macam mana Faris? Okey. Fish on. Okey guys, kita nak pindah ke tempat spot lain. Sebab spot sini macam kurang sikit. Ikan dia kurang aktif. Kita akan pindah ke tempat lain. Okey guys, lanjut. Okey guys, so sekarang kita orang nak pindah spot. Sebab spot sini ikan kurang aktif. Kita nak main spot lagi satu. Tapi spot yang sama, spot JT juga. Okay, kita akan pindah ke lokasi. Korang tengok lah, berpikul kita orang. Masing-masing kumpau. Kumpau ke tu? Okay, sekejap. Okay, sekejap. Okey, sebentar. Okey. Baldi ni boleh masuk tak Boleh ke? Masuk. Okey, jap. Masuk baldi jap. Boleh ke masuk baldi ni? Muat tak Muat Okey. Okey, cantik. Lagi kursi. Kursi korang. Kursi. Okey, kursi. Tapi kat sana tak payah kursi pun, boleh duduk atas lantai. Kat sana lantai dah bersih. Okey. Alright. Okey. 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 Okey Faris. Fighter haruan. Okey, dah masuk. Jom, let's go. Mana kunci tadi? Okey guys, kat sini ikan tak aktif. So kita akan berpindah. Ya Allah, panas ni. Ya Allah, ya Allah, panas tak korang? Panas Ya Allah, ya Tuhan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menuju ke lokasi yang lagi satu guys. Tadi tu namanya JT Komplek Endau. So lagi satu ni JT Perikanan juga. Tapi ada satu tempat saya akan bawa korang kat sana.
Ini adalah spot yang lama kita orang tak pergi. Dah memang betul-betul lama. Inilah tempat dia guys. Boleh? Baik-baik. Boleh? Kat sini lah Faris. Kenapa ikut situ? Aduh. Boleh tak? Elok-elok. Sini air. Bawa. Sini. Okey, jom. Let's go. Boleh tak? Hati-hati korang. Boleh tak? Korang tengoklah dia orang. Newbie semua. Para pemancing wanita. Korang boleh tak lalu kat sini? Betul? Okey, jom. Boleh slow-slow Kalau nak ikan besar-besar kita kena berkorban. Boleh? Kalau nak ikan besar-besar kita kena berkorban. Tengok si Faris tu. Oi, lajunya dia. Semangatlah budak tu. Boleh tak? Boleh? Sasha gelak. Okay guys, dia punya tempat ni memang mencabar sikit guys. Mencabar minda dan fizikal. Sebab kita nak masuk dalam dia tu, kita kena redah benda Allah ni semua. Boleh? Pada pemancing wanita. Boleh Fira? Dah. Jom. Tu nampak si Faris. Laju dah dia. Ini kalau dapat ikan besar bas macam mana nak buat naik? Mana tutup video ni? Aduh. Mana video ni nak tutup? Dapat lagi anak ikan duri, the baby duri. Hari ni Tasha tapau habis. Satu laut habis duri di tapau. Mana? Ada duri. Duri belaka. Boleh tak? Boleh. Potong. Dekat dalam tak pandai. Mata kain dia? Senang je. Macam ni Syah. Ni kan. Mata kain dia. Ini. Nak tengok mata kain dia belah mana? Dah buang dah duri dia? Ni dah? Semua dah? Ni dah? Mana dia punya tu? Lagi? Lagi satu? Dua? Macam ni kain. Macam ni je. Okey, dapat lagi. Yang ke berapa? Yang kelima? 6. Yang ke-6. Okey, dah settle. Kasih settle. Fina okey? Apa? Ini. Boleh buka. Duri dia buang kat laut. Kumpul duduk kat situ, nanti tiga-tiga tu buang kat laut.
Jaga kena kaki bisa. Tak tidur malam kalau kena. Hati-hatilah. Besar tu. Yang kecil-kecil semua tu Fira, hidup lagi tak? Dalam air? Ke dah mati? Hidup semua? Wih, panasnya. Ya Allah. Ni guys, ikan duri guys. Ikan duri asam pedas. Menggunakan Extend 2 series Reel Maguro. Oh, padu pemancing wanita. Oh, panasnya. Boleh Syah? Syah, tunjuk piece sikit dengan ikan. Tu dia, pemancing wanita. Ikan yang ke-6, ikan duri. Daripada halus, sedang halus, suku halus, setengah halus, sampailah dapat yang kasar. Dah Fira, masukkan dalam tu. Cekukkan mulut dia. Jom. Masukkan dalam kolam. Oi, melompat. Riz, santai nampak. Wah, mancing dah lah sangkut. 2 kali sangkut, putus. Lepas tu santai, main buai. Okay guys, kita santai dulu guys. Seminit 2 minit. Jumpa apa? Batu. Cantik. Jumpa kat mana? Ada lagi tak? Cuba tengok. Ada orang tinggal batu. Nanti simpan dia. Ada? Tengok lagi kalau ada. Tengok lagi. Ada lagi, kutip lagi. Kalau ada, korang tengoklah. Si Faris ni rajin betul mencari barang. Cuba tunjuk batu. Sini. Dapat batu guys, nampak? Simpan kat sana, dekat beg. Sekejap lagi. Tak dalam poket. Poket tak koyak kan? Wah, abang mancing bawah ni je Bang, mancing bawah ni je Mancing bawah Oh, pun boleh. boleh. Kadang ada, kadang tak ada. Ni arus dah slow lah. Air tengah surut ni kan? Tadi masa surut tadi arus dalam dia kuat. Kau ke mak?
Bawa joget. Duri lagi ni guys. Teruk dia ketuk ni. Balik raya air suruh ikan memang adalah sampah sikit. Jadi dia nanti InsyaAllah ular nanti ada tunggu lah. Tak ada dah ni. Slow dah. Habis umpan. Habis umpan Faris. Bye.